Tengok Chechnya tu. Negara dia merdeka. Pokok dia tu antara pengamal Tariqah Naqsyabandi Kuntiyah dipanggil. Naqsyabandi Kuntiyah. Chechnya ni. Dia perang tak lama boleh merdeka. Dia lawan siapa dia? Rusia. Chechnya ni dia macam kalau kita satu negeri lah. Daripada sebesar-besar negara Rusia ni paling atas tu. Sebelah China tu Rusia besar tu. Dia ada copok negeri kecil lah, nama Chechnya. Negeri ni ramai orang Islam. Maka dia nak merdeka ke negara dia daripada Rusia yang besar-besar. Maka dia berlawan perang dengan Rusia, kali Rusia kat tangan. Tak boleh lawan. Negara kecil lah. Sebab apa? Semangat jihad dia, zikir dia tu banyak. Katanya presiden dia, masa perang dulu, kadang-kadang pun kita kena kepung. Tentera tak ramai, askar Rusia ramai. Patut perang di Rusia supaya bukan perang di Kelantan kita. Biasa yang gini. Rusia ni suasana dia antara hak tak ada tempat kita salji. Oh salji ni sudah. Sejuk, balik sana duduk dalam peti sejuk lagi. Bawah daripada negatif lagi. Kita kena kepung dia kata. Lagu mana nak duduk? Dengan sejuk, dengan kapal dia, tentera tak ramai. Wah lagu mana? Kita berzikir, dia kata. Duduk ramai-ramai, biasa tengok zikir dia. Naqsyabandi Kuntiyah. Dia duduk ramai-ramai, hepek dada. Dia hepek dada ramai-ramai. Buat pula teh dia pun gerak. Gerep, unggah. Dia putar. Sambil berzikir. Nak suruh panah tunggu. Jadi pok dia sampai sekarang, sekalipun merdeka dah dapat negara, masih diamalkan Tariqah Naqsyabandi Kuntiyah. Tu kelebihan orang berzikir. Maka ulama kata apa Palestin tidak merdeka? Tak ada zikir. Tak ada zikir. Kita tengok pejuang di Chechnya dengan pejuang kita di Palestin, tak ada. Tak ada beza. Waktu antara orang kata lah. Nama kira kata, oh sedap demo duk kata kat Palestin tak berjuang. Demo duk saja kata, orang lain kawan tu perlu pelah tak berapa dia duk perang negara dia. Ada orang kata, seru hati selalu. Tak boleh tegur sikit ni. Cuma kita tengok, bapa Chechnya perang sebentar lah boleh negara. Palestin ni 80 tahun lebih. Tak tahu 80 tahun, berapa lebih dah. Perang berapa dia lagu ni. Bapa Tuhan tak tolong dia. Bapa Tuhan kata, macam Tuhan ino orang Palestin nyanyolah. Ada masalah kita tu. Kita jangan dok marah ke Tuhan. Kita ada masalah dengan Tuhan. Bapa Tuhan tak tolong perjuangannya dia. Sedangkan dia orang Islam juga. Dia sedih juga. Dia kena buat zalim ke orang kafir juga. Bapa Tuhan tak tolong. Ada masalah lah. Lepas tu kami ni, Chechnya ni, tepat kena orang bunuh orang Islam juga. Lepas tu apa dia pergi je punya? Ada masalah. So, mari puak tak suka pula. Tak suka kok majlis hari orang zikir. Oh, dia kata Chechnya dia baik dengan Rusia. Dia baik dengan Putin lah berapa dia. Pulak kat tu, pulak kawin tu perang. Peluk-pelak je kata kat tu pulak. Oh, sebab benar. Oh, sebab zikir. Tak punya lalu ambo. Jual kalau zikir, oh jadi kau benar pun jadi negeri bid'ah. Negara bid'ah. Lagu tu. Presiden dia selawat 15,000. 15,000 kali sehari. Kita selawat berapa kali? Kok zahir ya, kita tak tahu hati perut pedas orang ni. Tetapi dia selawat 15,000 kali sehari. Dulu Yamal selawat 5,000 kali sehari. Lah ni selawat sekat jadi presiden 15,000 kali sehari. Tengok. Pak kita dok pondok 100 pun tak apa selawat. Gapo dia lagu ni? Nak jual lagu mana? Pelik sungguh. Ingat berjual bukan dengan kekuatan kita, dengan pertolongan Allah. Kalau kita malas nak sebut Tuhan, tiba-tiba tangan terparuk saja nak sebut nama Tuhan, payah sikit. Dia ajar nak sebut nama Tuhan, mudah nak minta tolong, nak gapo. Ni tak aja sebut nama Tuhan, duk sebut nama muka lain. Duk sebut benda lain, duduk bergantung dengan kepintaran, duk bergantung dengan benda lain, tiba-tiba bila terparuk minta tolong dengan Tuhan. Tuhan tolong. Tetapi lagu tu tak berapa nak comel lah. خاطر من هیچ رفتن دوام بسر دی به یالی چال هستن دوام بو خرمو تیمور و انا چینگز خان و انا
وحاضر نايزي بشاطر هي عيجي نادو هوت أمن وير تولم تبلا هرت أم خلي حلا قول خل بوت أم هرمو تيمور وشان خل شينجس خان وش خلنا وبتيم كان وش خلنا بقتر وشان خلا تمش خلا وين هو ذكر بعده ديلي فيهم الأساس أولى شيء بعده شيء وتولم يعني